Kenapa orang bayar MC tu mahal? Saya open question kan, saya tanya Dr. Haris, apa kriteria yang boleh membuatkan kita dibayar mahal? Apa pandangan Dr. Haris? Pandangan? Ya, jadi moderator lah. Tukar tempat duduk. Kita tukar tempat duduk lah. Rasa-rasa sebab apa? Rasa-rasa dia kena versatile. Versatile. Okay, versatile. Yang kedua, dia mampu untuk mengawal sesuatu di luar jangka. Okey, luar jangka. Okay. Ada kenapa orang bayar mahal? Saya rasa lebih kepada kena cakap kot. Dia kena cakap buat keputusan actually. Okay. Bukan semua orang yang ada betul. tu. Sebab dia kena ada experience. Betul. Macam Min cakap tadi lah. Macam mana nak handle situation kalau negara aku tak on. So orang yang biasa, yang mungkin tak ada Pengalaman experience, dia tak boleh buat keputusan macam tu. Dia minta maaf je. Betul. Sebab lagi satu, dia membawa sedikit kesilapan macam Syaril cakap awal tadi. Dia boleh mencetuskan macam-macam kerosakan yang image. Walaupun benda tu 1 jam majlis, setengah jam majlis, you salah sikit pun, orang akan ingat bertahun. Inilah muka MC yang ni MC lagu negara kita on. So lebih kepada itulah kecekapan, experience. Ini ke case tadi yang kita belajar bola. Ini ke? Tapi kan Kenapa menjawab soalan tu kan, saya pernah throw kepada peserta-peserta kursus kan, ada orang kata sebab dia handsome lah, dia cantik lah, suara dia sedap lah. Tapi tak, suara sedap ramai lagi suara sedap. Betul. Tapi saya suka kata orang bayar kita mahal ni sebab pengalaman kita. Sebab itu penganjur ni kan, dia sanggup bayar kita mahal sebab dia nak kalau any berlaku dalam majlis tu technical, majlis tu jadi baik juga. Itu yang orang bayar. Yang saya sangat sebut nama selalu, Terence Das. Kenapa? Terence antara pengacara yang sangat powerful. Terence ni kan, orang bayar dia kan, apa je yang berlaku dalam majlis, cantik juga majlis tu. I pernah tengok majlis yang Terence buat, gimmick robot, tak gerak, naik pentas, tak pergi ke PM tu, tapi majlis tu jadi baik juga. Kan dia dokong robot lagi. Kita jauh susunan kata tu, dia pandai buat. Betul. Ayat susun tu dia jadi best juga. Dia bukan Datuk, Allah minta maaf, robot tak gerak pula. Alamak, macam mana teknikal tolong robot. Dia susun ayat tu jadi baik juga. So Terence antara yang saya sangat saya sangat wow di Malaysia. Dulu kita ada Allahyarham Datuk Mazil Lokman kan. Sekarang yang saya sangat dia suka tengok, Terence Das lah antara yang bagus. So pengalaman tu yang membuatkan orang bayar kita mahal. Sebab itu ada setengah pengacara ni baru pergi kelas 1 hari contohlah kan. Jadi MC. Bukan jadi MC tu bagus. Bukan tulis pengacara profesional. Saya sangat risau. Saya sampai sekarang risau nak tulis pengacara profesional. Sebab profesional ni dia pakar. Pakar ni kalau akademik kan dia ada rule of 10,000 hours. You buat satu benda 10,000 jam baru you boleh claim you pakar. Tapi kalau baru jadi MC 2 kali terus pengacara profesional, saya risau. Tapi kalau memang bagus, then why not? Why not kan? So, itu peranannya satu badan